Pavlova tu apa? Perisa apa guys? Oh ni untuk gacanya. Ya Allah, comel pula gacha. Dapat 5 star. Dapat 5 star gila game eh. Oh macam ni gacha animation Pepper cookie. Chili pepper cookie. What? Epic. Oh bintang 4 ke ni? Chili pepper dia yang pedas ni. Huh? Okay, what's going on? Oi, marah tapi macam assassin baik perempuan ni. Chili pepper ni perempuan ni kan. Tapi dia ada pisau chili pepper you know. Tengok video ni Nomura tak faham lah Ibi. Dia pasal apa Dia awal-awal itu Nomura dia tengok, bukan tengok lah kan, Nomura dah mainkan awal kan. Nomura main yang awal-awal tu yang ada 5 hero tu kan. Tapi alah Nomura tak ingat lah kisah dia apa lah. Belmont. Bukan. Shoo. Oh, Castle. Castle. Oh, kenapa raja ke apa ni? Ke dia pageran ni? Cake pop. Oh, dia ambil crown ke? Tolong. Oh, nanti mesti dia join team kita Mesti yang Castle ni join team kita Kod lah kan, mana lah tahu. Oh, cute puppy. Where are you going? Papi otak kau. Habis dah ni rasanya. Habis dah. Kan betul. Custard cookie apa ni? Oh, healing. Oh, dia healer Oh, baik siap. Okay, kita ada healer kat team kita. Nice. Baik tu. Choco drizzle cookie. Choco nama korang memang biskut nama biskut. To Kingdom. Escaped again. Kalau dia ada nombor ada. Dia upgrade level. Oh ya. Oh, shiny. Ui, bagi level ni terus You can try to keep your treasure safe. Epic. Ni rare. Oh, maknanya yang tadi kita dapat tu macam 4 star. Ni 4 star, karakter 4 star epic. Ini 4 apa ni? 3 star custom. Ini biasa lah, biasa lah. Oh, maknanya kita ada juga at least yang hebat satu. At least satu lah buat masa sekarang ni, benar ya? Beast. What the heck? Beast? Oish. Ui, kepala otak dia banyak biskut ni yang salah satu daripada 5 orang hero tu kan. Oh, Ancient. Oh, gila Ancient bhai. Oh, ni pun salah satu daripada 5 tu juga. Oh, ni yang 5 hero yang dah mati tu kan. Mana So ada 4 je. Oh, ni lagi satu Ancient. Oh, dia ada kategori-kategori dia. Legendary. Ui, Nomura suka yang ni tu. Nomura suka yang ni gempak tu. Nomura suka angin tu. Kan elemen dia angin ni kan. Wind Archer cookie. Nomura suka yang ni tak? Ni macam mana nak dapat lah ni? Nomura suka yang Wind Archer ni tu. Gila lah. Smart tu. Okay lah. Alah, ada story lagi. Orang baru nak end video ni. Okay, nampak gayanya sampai di sini sajalah video Nomura untuk game Cookie Run Kingdom. Nampak gayanya game ni memang agak tak kena dengan cita rasa Nomura. Tetapi ada tetapi dia. Terima kasih juga kepada EV Only sebab recommend game ni. Nomura akan teruskan main game ni insyaAllah. Jangan risau, Nomura tak akan delete tiba-tiba game ni tak main. Jangan risau, Nomura agak tertarik terutamanya dengan yang tadi Wind Archer tu. Nomura suka yang tu. Nomura minat yang cookies yang Wind Archer tadi. Mana tadi? Ni. Nomura minat dengan dia. Kita akan try dapatkan Wind Archer tapi dia legendary. Nampak gaya macam susah kan nak dapatkan dia kan. So far menarik game ni sebab ni game pertama yang Nomura main yang macam ni, yang jenis chibi cannot macam ni. Ni first time selain daripada COC lah kan. Macam Clash of Clans itu lain cerita lah. Clash of Clans tu best. Tapi kalau yang macam fantasy yang macam ni Nomura tak pernah main lah. So ni first time. So kita akan improve lagi untuk video akan datang. Dan terima kasih yang telah menonton dan jumpa korang pada next video dan bye bye. Assalamualaikum, jumpa korang pada video akan datang.